Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good evening to all. My name is Muhammad Nur Idham bin Muhammad Nazro. My metric number is S70833 and I'm going to conduct my individual assignments for ACT 3513 Accounting Information System. So for this video, I'm going to conclude by I'm going to talk with two languages, BM and also English. So don't worry, this video is going to make you understandable how to use Microsoft Access to your assignments. Okay, right now we are going to answer the first questions in the assignment. Okay, the first question is, for which item are there at least 100 unit in quantity on hand? So macam mana kita nak jawab soalan ni? Kita pergi kepada kita punya Microsoft Access. Okay, bila korang dapat Microsoft Access, yang ni saya dah list out semua jawapan. Okay, first of all, sepatutnya korang kena buat relationship. Bila korang pergi buat relationship, pergi dulu ke create. Pergi ke, tak salah saya, database tools. Korang pergi kat sini, tekan relationship dan korang listkan apa outcome kat sini. Korang boleh tekan contoh sales inventory, boleh tekan, dia akan keluar. Dan katakanlah korang nak connect by each others, contoh sales inventory ni korang nak connect dengan sales, so tekan je left click dan dia akan connect. So dia akan keluar macam ni. Tapi mungkin korang tak nampak, dia akan keluar macam edit relationship dan korang klik saja dan dia akan create macam biasa. So saya clear layout ni lah. So tapi saya delete dulu sebab tak nak ada kekeliruan dalam kita punya ni. Okay, jap. So kita boleh je hide. Saya rasa kalau kita tengok balik soalan, okay, back to the questions, item tu lebih daripada 100 macam mana? Okay, so kita pergi kepada this one. Yang ni answers, tapi macam mana nak buat dia adalah seperti berikut. Pergi kat create, dan bila korang pergi kat create tu, dia ada satu bahagian besar dekat sini. Sekejap saya zoom in untuk korang supaya korang dapat faham. Okay, so dekat bahagian atas ni kita ada query design. So dekat query design tu korang boleh terus saja edit part yang korang nak. Sekejap saya okay, so macam mana kita nak tengok tadi, kita buat seperti ni. Okay, so sepatutnya dekat jawapan korang, dia akan ada macam mana kita nak tahu kan jawapan ni kan, macam mana kita nak buat dia. Okay, how's the coding sebenarnya. Okay, so pergi balik kat sini. So saya pergi dekat create, lepas tu saya tukar kepada view. Seperti saya nak view ke design view. Okay, so dekat design view, sekejap, saya rasa korang takkan nampak ni. So saya betulkan. Okay, dekat design view korang akan dapat benda ni. Benda yang agak basic. Memang basic. So you guys going to see this. And how you want to change it? How you going to change the thing? Okay, korang pergi kat ni, this one. Bawah sekali ni, korang ada bahagian fill korang. So kita pergi to the first question tadi, dia asking about at least 10. So apa yang kita kena buat adalah kita letak dulu item yang kita nak tu dengan left click saja. Tekan left click, nanti dia akan keluar. Contoh saya tekan customers, nanti dia akan keluar customers dan sebagainya. Okay, so, jadi kita nak fokus kat bawah ni, sebab saya nak fokus dekat bahagian bawah. Okay, saya tunjuk lah. Okay, macam mana nak buat dia. Okay, so if you guys to go to click customers, you just click customers, just left click, nanti korang boleh tu. Okay, so tak apa, yang ni saya abaikan sebab saya tak nak dalam cerak saya. Okay, so kita berbalik semula kepada yang tadi. Macam mana kita nak jawab dia? Okay, cara dia adalah untuk korang letak dulu 3 perkara penting, iaitu item ID, description dan quantity on hand. Dan bawah quantity on hand tu, korang kena letak satu kriteria dia. Satu kriteria since the question asking for at least 100. So korang buat simbol ketaksamaan lebih besar, apa lebih daripada dan sama dengan, because dia hanya menerima itu sebagai coding dia. Dan tulis saja 100 and you going to get your answer. Kalau tu awak just run macam biasa. So tekan run. And inilah jawapan yang awak akan dapat. So okay, kita pergi kepada soalan B. Okay, untuk soalan B, dia tanya apa? Okay, untuk soalan B, dia tanya what were the item, not price and quantity of each numbers yang digunakan ataupun yang dijual under invoice 103. So, macam mana nak buat? Okay, kita patah balik. Since this question are related to sales inventory, so pergi kat sales inventory.
Dan macam mana kita nak tahu jualan tu digunakan? Sekejap Okay, macam mana kita nak tahu jualan tu digunakan? Kita pergi kat satu lagi bawah tadi. Okay, so dekat sales inventory korang klik 4 benda ni. Invoice, item ID, quantity dengan sales price. So benda tu korang conclude dan korang just tulis dekat kriteria bahawa invoice 103. Okay, and then bila korang dah buat macam tu, korang run macam biasa. Bila nak run tu, okay, tekan core design, tekan je run. So dia akan keluar item yang hanya ada 103. Korang nampak? Okay, nice. So kita teruskan kepada question C. Okay, untuk question C, which customers may purchase from Martinez? Provide customer name and salesperson's name. Show customers names only once if they purchase from Martinez multiple time. Okay, so sekarang ni kita dah ni tahu. Okay, so kita dah nak tahu siapa yang bekerja, siapa yang beli from Martinez. So kita pergi kat sini. Okay, so bila korang dapat macam ni, okay, kita tengok dah dapat macam ni. Apa yang kita kena buat? Kita kena key in macam biasa. So kita key in tu, okay, so korang nampak dekat bawah tu kita akan ada dua benda, which is customer name dengan salesperson. So customer's name from customer, salesperson from sales. Buat group by, but before that, before korang letak tu, korang tulis Martinez. Martinez sebab nama orang yang diorang cari tu adalah Martinez. So korang letak nama dia. So you guys just put his name. And waktu korang nak run, okay, korang nak run tu korang double check dulu sebab takut dia ada nama yang berulang. So dah run. Okay, so korang tengok tak ada tak nama yang sama. Okay, 1, 2, 3. Tengok nama Okay, saya rasa tak ada sebab semua nama yang berlainan. So korang just boleh sahaja tulis macam biasa. Okay, so we going to check for the next question. Question D. Okay, okay, question D, list invoice, sales date, salesperson, customer's name and amount for invoice for amount yang lebih dari 1,500. So dekat sini kita terus ke soalan D. Okay, soalan D. Okay, so kita tengok dulu yang kita punya design. Okay, so ini design dia macam ni. Okay, saya buat balik sorry. Okay, so this is the design So the design is actually going to be like this. So apa yang kita kena buat adalah kita kena isi detail. Isi detail tu berdasarkan dua tempat, customer dengan sales, macam yang saya buat ni. Okay, so you guys nampak kat sini, dekat sini kita akan ada dua benda. Pertama sales date dengan salesperson under sales, dan customer's name dan juga customers name under customers, and amount yang digunakan tu under sales. Dan amount tu korang isi balik by sales tu. Okay, dekat bawah ni korang letak satu kriteria. Kriteria dia adalah more than 1,500. So bila korang run macam biasa, run sahaja macam biasa, tekan dia akan keluar 4 ke semua amount. Tapi soalan kata tak silap saya, kita pergi balik kat soalan Okay, soalan kata tadi ni baca kat bawah. Okay, sort the amount from largest to smallest. Okay, ni korang boleh je tekan right click dan keluar largest to smallest, dan inilah jawapan dia. Inilah jawapan yang korang nak. So from largest to smallest. Oh, sekejap, kita tak nampak. Okay, so korang akan nampak macam ni. So sepatutnya dia akan dapat from largest to smallest. Okay, okay, for question F kita kena compute profit margin. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, so sekarang ni korang nampak aku ada another screen sekarang ni. So macam mana kita nak buat? Kita kena pergi dekat create tadilah, create. Korang kena
create another query design. Okay. So right now aku akan key in je apa yang patut untuk korang tu supaya kita mudahkan kerja, okay? Okay, nanti korang akan masukkan detail macam aku tunjuk sekarang ni nanti. Dan korang klik dan tekan je run macam biasa, korang akan dapat jawapan macam ini. Okay, ni korang selaras lah masing-masing nanti dapatlah jawapan dia. So, ni adalah jawapan untuk question F. Okay, save dulu. Question F. Okay. Okay, next kita akan buat soalan G di mana suruh cari profit for each line. Okay, jadi kita terus cover je part mana yang ni, which is for the calculation. I'm going to show it here. Okay, so after we got it here, we just okay that and just run. Okay, so bila run, so better we allocate in descending order. So buat descending order kat sini pun boleh. So from largest to smallest. So this is the answer. Okay. So we go to the next question cepat. Okay, next kita akan tunjuk macam mana nak buat sales on October, soalan H. Okay. So korang pilih sales, pergi ke sales date, tekan. Kemudian dekat sini build macam biasa, coding kena beri. Database, table, sales date. Please put the month, but put the parenthesis also, tak kurungan. So memudahkan. Okay. Months, okay. Kemudian tekan je okay. Okay. Lepas tu kriteria base bulan 10. So korang terus je run. Sekejap kau takkan nampak, aku tahu. Okay. So bila korang ada benda ni, okay, korang boleh run macam biasa. Run je macam biasa. So inilah jawapan dia. Tada. Agak magic, tak tahulah magic tak. Tapi inilah jawapan dia. So tadap, you are finished. Next we going to focus on question H. Okay, next kita akan buat how to settle in the question H, which is talking about how many people actually in Arizona. Okay, so first go to this already do it all the time. Design. Pergi dekat customer state. Lepas tu korang kena buat some tu sikit lah. Okay, pergi je balik dekat korang punya tables, dekat korang punya customer state. Okay, pergi je kat korang punya state tadi. Simple. Macam mungkin tak nampak, sabar aku pause. Okay, untuk this part you just make it simple. Buat state, customer's name, korang letak exact tu lah stand for Arizona. Then korang akan dapat this big one lah sebenarnya. Okay, so korang run macam biasa. Korang akan dapat 3 orang. Cuma yang ni bergantung kepada orang lah nak letak ke tak letak ke. Cuma saya letak lah supaya memudahkan. Jadi total dia akan jadi 3 orang. So that's your answer. Okay, next we go to the. Okay, seterusnya kita nak buat macam mana nak tahu dia punya tu. Okay, cara dia adalah seperti ini. Okay, next bila kita terus kepada tu. Okay. So kita pilih ni. Build database macam biasa. Yang ni korang tak nampak lah. So ini je aku nampak. State. Kat state ni first korang kena letak count. So aku yang letak. So aku yang kena tutup. Okay. Dan korang okay. Kemudian nanti dia akan keluar benda ni. Korang run macam biasa. Oh sorry, not group by. Korang kena buat expression. Dan bila buat expression, dia akan error. So sepatutnya dia akan keluar macam ni. Okay, sorry aku tukar, banyak tukar sikit. Memang video aku banyak tukar ini. Okay, so dapat ni korang akan tu. Dan inilah jawapan dia.
Okay, so you got it. So we go to the next questions. Plus pembetulan, tadi aku buat silap sikit, dia nak bagi descending, so korang boleh je buat from largest to so korang akan dapat. Okay. Okay, for next question, soalan okay, so how many each person dia nak tengok. Okay, so dia nak tengok berapa amount yang ada lah. Okay, jadi kita buat pengiraan macam ni. Nampak ni kita dah settlekan sikit, cuma tukar sikit saja. Apa yang kena tukarkan ni kepada sum. Dan bila korang run, okay, sabar, aku nak buat main ni penat sikit. Okay, so bila korang run macam biasa. Okay, bila korang run macam biasa, dia akan dapatlah jawapan dia ini. So Martinez dan sebagainya. So employees, okay, nampak ni, aku besarkanlah sikit supaya korang nampak. Okay, besar nak besarkan ni. Okay, so korang boleh besarkan ni. So inilah jawapan dia untuk question I. Okay, so it's different. Sorry, this is not question I, this is question K. I'm sorry, my editings are really struggling. Okay, this is question K. And our last questions, okay, over there. Okay, jadi kita nak kena guna untuk soalan lahir, which is how many units for each untuk kita solve. Okay, jadi macam ni kita buat. Okay, so untuk soalan macam ni kita buat macam ni je. Okay, terus settlekan. Mana kita terus susun per item. Okay, nampak kita susun per item. So bila awak dah susun per item, awak terus je settlekan, awak run macam biasa. Dan sebabkan ni nak per ascending, so saya terus susun per ascending lah. Cuma memang tak nampak saya ni sefam. So kita terus ni lah jawapan dia. Saya terus susun per ascending. Okay, so yep, that's all. Nice. So that's all for the video. I'm really sorry if I'm having some difficult when I'm doing these videos. I hope that I could do more better in the futures. Then I see you guys soon in the future. Okay, that's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.